Kan? Walisaim farhatan, kata Tuhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berpuasa ini ada dua kegembiraan. Idza aftara fariha. Bila dia berbuka, dia seronok. Dia seronok waktu berbuka. Tuan-tuan perasan tak bila kita nak buka puasa kita seronok terlebih? Bukan kata kita je seronok. Orang bukan Islam pun seronok. Sebab ada bazar Ramadan. Orang bukan Islam pun kata, kenapa bukan tiap-tiap bulan itu Ramadan? Jadi macam-macam ayam sudah keluar. Macam-macam makanan keluar waktu bazar Ramadan kan? Seronok terlebih. Nah, kami dekat Uni Siraj pun, semenjak saya duk bertugas di Uni Siraj ni, setiap tahun lah, kita akan buat jadual khas untuk Ramadan, balik awal. Kan? Tahun ni pun staff dah tanya dah, tak ada ke balik awal? Belum Ramadan lagi, sabar Ustaz. Sabarlah kejap. Tak dah nak tengok. Tapi insya-Allah kita akan bagi juga. Cuma orang tanya nak balik awal. Pasal apa nak balik awal? Pasal nak balik masak lah. Ataupun balik nak singgah bazar Ramadan tu. Seronok tu. Dan benda tu tak salah pun. Tu pertama. Seronok waktu berbuka ni kerana memang Tuhan bagi kegembiraan tu sebab kita nak makan. Dah berapa jam dah kita tak makan ni. Satu. Yang keduanya kerana Allah beri kelebihan orang yang berpuasa ni ada waktu yang mustajab doa dia. Iaitu waktu dia berpuasa dan paling mustajab waktu dia nak berbuka. Dan itu di antara sunnatullah. Sunnatullah maksudnya di antara ketetapan Allah. Bila Allah jadikan waktu-waktu tertentu sebagai tempat yang baik, tempat yang ada fadilah, di hujung waktu tu kebiasaannya lebih afdal daripada yang awal. Betul? Contoh, bulan Ramadan. Ada kelebihan tak? Ada kelebihan. Diberkati tak? Diberkati. Antara awal dengan hujung, mana lebih baik? Hujung. Sebab tu di hujung tu Nabi bersungguh. Hujung tu Nabi bersungguh nak mencari malam Al-Qadar. Waktu Nabi iktikaf 10 malam yang terakhir tu. Salat umpamanya. Salat ada kedudukannya yang tersendiri. Besar salat ni. Lepas akidah, lepas syahadah, salat. Salat ni tempat yang besar ataupun ibadat yang besar dalam agama. Dalam salat ada tempat yang mustajab. Bila? Untuk doa? Waktu sebelum bagi salam. Di hujung. Di hujung. Dan dalam sujud. Sujud bila? Sujud hujung rakaat. Bila kita bangun daripada sujud, kan? Dia dah masuk rakaat yang lain. Kena bodoh. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, antara doa yang didengari, doa di waktu malam. Fi jawfil lail, doa pada waktu malam. Malam ni tempat untuk qiyam, untuk berdoa. Mana yang afdal? Di hujung. Sulusul akhir min al-lail. Hujung sepertiga akhir malam. Jadi puasa ni Nabi SAW sebut dalam hadis, salasu da'awat la turad. Sebagai riwayat sebut mustajabat. 3 doa yang dimustajabkan, yang tidak ditolak. Da'watul mazlum, wa da'watul walid, wa da'watul sa'im. Sebagai riwayat sebut da'watul imamil adil. 3 doa yang tak ditolak. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang puasa, doa mak bapak pada anak. Ada yang kata doa pemimpin yang adil. Orang puasa doanya didengari. Kerana dia dekat dengan Tuhan. Dia sedang melakukan ibadah pada Tuhan. Tuhan pandang dia.
Rahmatnya lebih pada dia sebab dia tengah buat ibadat. Dan di hujung-hujungnya lebih bagus. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut lis-sa'im inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa ketika dia nak berbuka yang tak ditolak. Cuma para ulama berbahaslah, ada ke doa buka puasa ni? Berdasarkan riwayat-riwayat yang saya kaji, beberapa ulama-ulama hadis juga mengkajinya, riwayat-riwayat yang menunjukkan doa buka puasa itu tidak begitu kukuh. Macam Allahumma laka sumtu. Riwayat Tabarani itu riwayat itu tidak sahih, dhaif. Ataupun riwayat Daraqutni dengan lafaz dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajr insya-Allah. Itu juga riwayat yang tidak sahih. Walaupun Imam Daraqutni sebut hasan, tapi hasan di sisi Daraqutni bukan hasan di sisi ulama yang terkemudian. Cuma ia doa. Doa ni tak perlu hadis pun boleh doa. Tuan-tuan semalam doa apa? Wahai Tuhan, bonus tahun ni bagilah tak putus-putus. Tak ada hadis pun sebut tentang bonus. Doa ni luas. Tuan-tuan nak doa, doa. Ada hadis ke tak ada hadis, doa. Then, bila azan, bismillah, makan.